Hi guys, welcome back to our YouTube channel yang bernama Sanji and Ikaru. So, macam korang tengok, kita dah lah tak lama buat video kan. Okay, so sorry sangat. Lepas kita pergi Johor je, kita terus jadi malas guys. Sorry saya dah jujur. Okay, saya dah jujur. Dan hari ni saya rajin balik nak buat konten untuk korang. So, saya bukan terpaksa saya nak buat konten hari ni. Sebab saya rasa macam nak buat hari ni juga. Sebab lama dah tak buat kan. Sebab susah sangat. Dah lama tak buat. Okay. So, hari ni kita akan sembang tentang apa itu perayaan yang penuh warna, penuh makna dan juga penuh dengan cahaya. Okay. Apakah perayaan tersebut? Iaitu ialah Deepavali. Okay. So, Deepavali dah nak dekat. Kalau korang pernah tertanya, apa sebenarnya maksud Deepavali? Kenapa orang sambut? Dan apa simbolik di sebalik cahaya ini? Korang wajib tengok video ni sampai habis. Jom kita mula. First ialah asal usul Deepavali. Deepavali berasal daripada bahasa Sanskrit. Dua perkataan, Deepa yang bermaksud cahaya, Avali yang bermaksud barisan. Jadi, Deepavali bermaksud barisan cahaya dan dikenali sebagai Festival of Lights. Perayaan ini disambut oleh penganut Hindu di seluruh dunia untuk menandakan kemenangan kebaikan ke atas kejahatan dan cahaya ke atas kegelapan. Salah satu kisah yang paling terkenal ialah tentang Lord Rama. Okay, kalau korang tak dengar nanti saya tuliskan. Seorang raja yang adil dan juga berani, selepas 14 tahun dibuang negeri dan menewaskan raja kejahatan, Raja Jahat Ravana, baginda kembali ke negerinya, Ayodhya. Negeri dia. Rakyat pun menyalakan pelita di setiap rumah untuk sambut kepulangan Rama, menandakan cahaya kebaikan dan dah kembali mengalahkan kegelapan jahat. Dan dari situlah datangnya simbol cahaya kemenangan dalam Deepavali. Persiapan dan suasana apabila Deepavali. Okey. Saja je. Bila nak dekat dengan Deepavali, suasana memang meriah gila. Okey, memang meriah gila. Biasanya seminggu sebelum, keluarga dah mula bersihkan rumahnya, cat baru dan hias rumah. Okey, hias rumah cantik-cantik. Okey, sebab percaya bila rumah bersih, Devi kekayaan Lakshmi akan datang membawa tuah. Dekat pintu rumah pula mereka buat kolam. Bukan kolam mandi kolam. Lukisan berwarna yang cantik dari beras atau serbuk warna. Dan sudah tentu pelita, minyak atau lampu kecil akan dinyalakan di sekeliling rumah sebab cahaya tu tanda kemenangan dan kebaikan dan harapan. Okay. Bau wangi kemenyang, muzik Indian dan ketawa ahli keluarga, semua itu buat suasana Deepavali rasa hangat dan penuh kasih sayang. Segmen 3 iaitu makanan dan juga tradisi. Okey, makanan dan juga tradisi untuk kaum India. Okey. Bab ini ramai paling tunggu sebab ini berkaitan dengan makanan, bukan untuk makanan lah. So makanan ke minuman ke yang tradisi untuk orang India. Okey. So antara Deepavali tak lengkap dengan tanpa makanan tradisi India yang sedap-sedap itu. Antara yang popular sangat ialah muruku. Muruku snack rangup yang wajib ada di semua rumah. Ladu dan juga halwa. Manisan yang mengembangkan kegembiraan.
nasi biryani, tosai, kari ayam, kari kambing, idli dan juga vadai semua jadi hidangan bila keluarga dan kawan datang beraya. Biasanya pagi Deepavali bermula dengan mandi minyak yang suci. Mandi minyak yang suci sebagai simbol membersihkan diri daripada dosa dan memulakan hidup baru yang lebih suci. Lepas itu, semua berpakaian baharu, warna-warni, pergi ke kuil untuk berdoa dan bersyukur. Baru selepas itu, acara paling best. Paling best. Apa rasanya? Apa rasanya korang cakap? Apa rasa? Okay. Siapa yang cakap? Aktiviti kunjung mengunjung dan makan. Ya itulah aktiviti yang paling best. Dapat ampau, semua benda tu yang paling best lah saya rasa. Okay. So, kita seterusnya pergi kepada makna yang mendalam. Okay. Tapi Deepavali bukan sekadar pasal makanan, pakaian baharu atau lampu pelita je. Makna sebenar jauh lebih dalam. Okay, jauh lagi dalam. Deepavali mengajar kita untuk menyebarkan cahaya dalam hati. Maksudnya, buang rasa marah, benci, iri hati dan gantikan dengan kasih sayang, pengampunan dan kebaikan. Cahaya pelita tu bukan sekadar untuk hias. Bukan sekadar untuk hias rumah. Tapi untuk menyuluh jiwa kita sendiri. Supaya kita jadi orang yang lebih positif dan bukan jadi orang yang lebih negatif dan juga jadi lebih ikhlas, okay? Dan juga lebih ceria. Sebab itulah Deepavali dipanggil perayaan yang penuh dengan cahaya, yang bermaksud Festival of Lights. Okay. So, ia mengingatkan kita bahawa tak kira betapa gelap pun dunia ini, sedikit cahaya pun dah boleh ubah segalanya. Okay, segala kita punya kegelapan di sebalik itu boleh dicerahkan balik. Okay. So, Deepavali di Malaysia, bagaimanakah orang India yang sambut kat Malaysia? Okay, yang sambut Deepavali kat Malaysia. So, jom saya terangkan macam mana dia orang sambung. Macam mana dia orang sambut, bukan sambung. Okay. Sabar jap, lagging. Okay, di Malaysia pula, Deepavali disambut oleh masyarakat India, tapi sebenarnya semua kaum atau bangsa atau agama yang turut bersama untuk meraihkan Deepavali. Okay, kita ni satu bangsa, satu negara. Kita satu bangsa, kita satu negara. Sebab itulah hari raya boleh Melayu, Cina, India datang. Hari Tahun Baru Cina, Melayu, Cina, India boleh datang. Dan juga Deepavali, India, Cina, Melayu boleh datang. So, kita ni kat Malaysia tak kira bangsa, agama dan juga kaum. So, semua sama je. Tapi, kulit yang berbeza. Dia macam tu. Okay. So, kita tengok jiran datang beraya. Kawan bukan Hindu pun datang bersama. Sebab semangat Deepavali ini ialah sangat istimewa. Okay? Sebab semangat Deepavali ini ialah perpaduan yang kasih sayang sesama manusia. Kita ni manusia, kita perlu kasih sayang yang lebih padu kita kena ada.
Okey, Raya Deepavali di Malaysia, ini memang istimewa. Semua budaya campur, muzik, makanan dan senyuman yang manis. Senyuman yang manis dapat. Okey, sorry ada call. Okey, senyuman manis. Okey. Raya Deepavali kat Malaysia ini memang istimewa. Memang istimewa sangat. Sebab ada muzik campur, budaya, muzik, makanan yang semangat satu bangsa. Okey. Kita ada semangat. Okey, sabar jap ya. So, hello. Okey. So, kita sambung. So, itu dia maksud Deepavali sebenarnya semua. Ia bukan sekadar perayaan, tapi satu peringatan untuk hidup dengan hati yang terang dan menyebarkan cahaya kebaikan kepada orang yang lain. Kalau korang suka sangat dengan video ni, dan jangan lupa untuk tekan like, comment and share and subscribe dengan kawan-kawan korang. Share dengan kawan-kawan korang supaya lebih ramai faham makna sebenar Deepavali. Terima kasih sebab tengok video saya sampai habis. Saya ucapkan selamat menyambut Hari Deepavali kepada penganut India dan juga kawan-kawan yang turut nak sambut yang bukan kaum India yang turut nak sambut, dan saya ucapkan selamat menyambut Hari Deepavali. Okey? So, itu saja untuk hari ini. Kalau korang nak lagi konten best macam ni, korang kena tunggu video seterusnya ya. So, jangan lupa untuk tadi dah cakap kan, tapi jangan lupa untuk support kami. Okay, support Sanji and Ikaru. Okay, so terima kasih atas tengok video ni. Terima kasih. Okay, selamat menyambut adik Merdeka. Merdeka guys, Merdeka. Okay, selamat menyambut Hari Deepavali. Bye.